kebetulan kat sekolah saya ni, MCKK ni, ada bahasa Jepun. Okey. Saya bukan budak Jepun, saya budak Arab. Oh. Al-Lughatul Arabiyyah. Tapi ada seorang sensei ni yang memang saya sangat kagum lah dengan dia. Dan saya tengok, bila saya tengok sensei ni, saya rasa macam Jepun ni orang-orang dia macam ni. So saya kira tertarik lah dengan budaya Jepun masa tu. So saya nak tahu lebih. So saya start pergi ke library, tengok baca buku pasal Jepun. Dan kemudiannya memang minat saya membina lah terhadap budaya Jepun. Dan kebetulan pula memang kita tahu robot dengan Jepun sangat sinonim lah kan. Memang masa tu pun teknologi robot di Jepun dah memang maju, dan bidang penyelidikan robot di Jepun ni banyak berfokus juga masa tu kepada humanoid. Maksudnya robot yang bentuk macam orang ni kan. Yang itu memang sebab saya minat. Memang saya secara naturalnya, saya memang kemudiannya bertukar paksi lah. Saya berfikir nak belajar menyambung pengajian ke Jepun. So dapat 2-in-1 lah. Satu, saya dapat belajar bahasa dan juga budaya. Dan kedua, saya dapat belajar benda yang saya minat, itu robotik. Okay. Boleh kerana seorang sensei tu Sensei tu dia pencetus lah. Betul. Bagaimana kalau kita Islam pun, kalau kita tunjuk akhlak kan, orang boleh tertarik kan. Betul. Dia macam bawa negara dia kan.